Di mana-mana tempat pun jumlah orang Melayu tak boleh lebih daripada 20%. Bermakna ada unsur politik dalam ini, bukan semata-mata untuk nak bangun, tetapi ada unsur politik supaya bandar ini, bandar-bandar kita tak ada orang Melayu sama sekali, dan orang Melayu hilang kuasa politik kerana mereka akan berpecah kepada kawasan-kawasan luar bandar, tempat ini, yang mana mereka menjadi lemah. Supaya penduduk Kampung Bau dapat duduk di Kampung Bau walaupun kita bangunkan Kampung Bau. Ya, kita lihat bagaimana kerajaan menggunakan kuasa undang-undang untuk bertindak yang mana tindakan itu merugikan rakyat. Kita sudah bahawa kawasan-kawasan ini perlu dibangun semula, tetapi janganlah dibangun dengan cara usir semua penduduk sehingga mereka tak ada masa untuk cari tempat tinggal pun tak ada, bagi masa yang amat singkat. Sebaliknya kita perlu ganti rugi kerana tanah ini waktu ini ya nilai tanah rendah, tetapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi nilai tanah ini akan menjadi lebih tinggi kalau ada pembangunan, dan penduduk sini tak boleh nak masuk semula kerana mereka tak mampu nak beli rumah-rumah. Sebab tu saya cadang supaya nilai tanah itu dipertingkatkan. Saya cadang supaya satu kaki persegi dijual dengan harga RM3,000 itu. Saya nampak PMX pun dah cakap sikit dalam nada yang sama, iaitu dia yang berkata bahawa nilai tanah perlu dikaji semula, ditingkatkan. Tetapi yang saya khawatir apabila mereka meningkatkan nilai tanah, kenaikan itu rendah, dan kalau rendah dia orang yang diusir daripada sini tak mampu balik ke kawasan ini. Satu usaha mesti dibuat supaya orang sini dapat kembali ke tempat ini, dan pembangunan boleh dibuat yang sesuai dengan keadaan sekeliling tanpa mengusir penduduk sini sehingga penduduk di sini tidak dapat hidup dalam bandar. Zaman Tun Razak dulu, Tun Razak nak supaya orang Melayu juga duduk dalam bandar. Tetapi kita tahu bandar kos tinggi, sewa tinggi, nak bangun rumah pun tinggi. Jadi semakin lama semakin tinggi. Jadi ini bermakna bahawa mereka yang ditempatkan ke dalam bandar dikeluarkan dari bandar. Kalau itu berlaku, itu bermakna bahawa usaha yang dicadangkan oleh Tun Razak untuk membandarkan penduduk Melayu akan gagal. Sebab itu kita tak boleh terima cara kerajaan sekarang seperti merampas hak rakyat untuk mereka membangun semula bandar-bandar di Malaysia. Ini bukan terkenal kepada
Kuala Lumpur saja, bandar-bandar lain juga begitu. Kita nak melihat bandar-bandar di Malaysia mempunyai penduduk yang bercampur-campur, semua kaum bandar. Tetapi kalau diusir kaum Melayu daripada sini, maka terasinglah orang Melayu daripada bandar, dan kita dapati ini akan menyebabkan penduduk Malaysia ini dipisah antara satu sama lain. Dengan itu, usaha untuk menstabilkan negara, untuk unity umpamanya akan gagal.